Saya nak bagi 6. Lepas tu, makanan-makanan yang terbaik untuk kanser. Bagi mereka yang ada kanser, ada cuba nak menghindari daripada kanser, banyakkanlah makan garlic atau bawang-bawang. Garlic tu bawang putih, okey. Lepas tu nombor 2, brokoli, terutama sekali brokoli sprouts. Cauliflower, ya, semua-semua macam wheatgrass tu baguslah. Blueberries, semua jenis blueberries boleh, sangat-sangat, termasuk strawberry. Tapi janji kena basuh betul-betul, kena pakai baking powder, baking soda semua tu. Lepas tu sauerkraut, kena cabbage tu kena banyakkan dalam makanan kita. Siapa suka kimchi pun boleh. Cruciferous vegetable, sayur-sayuran yang menghijau, yang rangup, amat terbaik, pun kena basuh betul-betul. Turmeric bersama black pepper, kunyit, dan last sekali, kalau siapa ada mushroom, rumpai laut, semua tu jangan segan-segan, makan sebanyak mungkin. Sekurang-kurangnya setiap minggu you mesti tempuh benda yang saya cerita tadi, okey.